Episod 6, Tajuk. Apakah itu syurga, neraka dan alam kelahiran semula? Salam Dharma dan salam sejahtera kepada semua sahabat yang dikasihi. Hari ini dalam siri Dharma episod 6 kita akan membincangkan satu topik yang sering menjadi persoalan dalam kehidupan manusia, iaitu apakah itu syurga, apakah itu neraka, dan bagaimana alam kelahiran semula berlaku. Mari kita fahami dahulu ajaran asas dalam Buddha tentang alam kewujudan. Mengikut ajaran Buddha, kehidupan makhluk tidak hanya terhad kepada alam manusia sahaja. Terdapat banyak alam kewujudan lain yang pernah dilalui oleh manusia pada kehidupan sebelumnya berdasarkan karma dan kesedaran makhluk itu sendiri. Dalam teks Buddhis terutamanya dalam Tipitaka dan juga penjelasan oleh guru-guru meditasi seperti Ajahn Chah dan Mahasi Sayadaw, disebutkan bahawa makhluk selepas mati akan lahir di salah satu alam bergantung kepada karma dan keadaan minda terakhir mereka sebelum meninggal dunia. Pembahagian alam kewujudan atau 6 alam utama. 1. Alam syurga atau Devaloka. Alam ini untuk makhluk yang banyak melakukan kebaikan, amal, derma, kasih sayang dan mempunyai hati yang bersih. Kehidupan penuh kenikmatan tetapi masih tidak kekal kerana apabila habis karma baik, akan lahir semula di alam lain. 2. Alam manusia atau Manusa Loka. Alam paling seimbang untuk berlatih dharma. Ada suka, ada duka, ada kaya, ada miskin. Alam manusia adalah tempat terbaik untuk berusaha membebaskan diri dari kelahiran semula. 3. Alam asura, iaitu makhluk halus bernafsu atau ganas. Dikuasai sifat cemburu, iri hati, suka bermusuh, walaupun ada kekuatan tetapi hati menderita. 4. Alam haiwan atau Tiracana Loka. Hidup dikuasai oleh ketakutan, kebodohan dan survival. Sukar untuk berlatih dharma. 5. Alam hantu lapar atau Petaloka. Makhluk ini hidup dalam keadaan menderita, mulutnya halus, lapar, dahaga, akibat tamak dan bakhil semasa hidup. 6. Alam neraka atau Niraya. Tempat penuh penderitaan, azab dan kesakitan kerana karma jahat seperti membunuh, menipu, mencuri, menyiksa makhluk lain. Bagaimana penentuan alam kelahiran berlaku? Dalam ajaran Buddha, ada 2 faktor penting yang menentukan kelahiran semula. 1. Karma terdahulu. Perbuatan baik atau jahat yang terkumpul sepanjang kehidupan. Kedua, kesedaran minda terakhir sebelum mati. Kalau sebelum mati ingat kebaikan, ingat dharma, hati bersih boleh terlahir di alam baik dahulu. Tetapi kalau sebelum mati dikuasai kemarahan, ketakutan, kejahatan akan tertarik ke alam rendah dahulu. Rujukan: Kitab Visuddhimagga, Jalan Penyucian. Anggotara Nikaya. Ceramah Ajahn Brahm dan Bihihu Buddha Daksa. Persoalan menarik. Soalan: kalau seseorang kaya dari hasil menipu, mencuri, zalim selepas mati nanti adakah dia akan terus ke neraka? Jawapan: tidak semestinya terus ke neraka sebaik sahaja mati. Kenapa? Sebab alam pertama yang dituju selepas mati sangat bergantung kepada keadaan minda terakhirnya. Tetapi karma buruk itu tidak hilang. Jika seseorang itu kaya tetapi penuh kezaliman dan tidak sempat bertaubat atau memperbaiki diri, dia mungkin akan lahir di alam rendah selepas karma baiknya habis. Mungkin dia boleh lahir di alam baik untuk seketika jika karma baik mendahului,
Tetapi apabila karma baiknya habis digunakan, maka karma buruk yang berat akan mula berbuah. Dia akan mengalami penderitaan di alam rendah seperti neraka atau lahir dalam keadaan hidup yang penuh kesusahan. Contoh kehidupan sebenar. Ada orang kaya raya tetapi hidup dalam ketakutan, sakit kronik, atau anak cucu tidak bahagia. Itu juga kesan karma. Ada juga orang biasa yang hidup sederhana tetapi sentiasa tenang, damai dan bahagia. Itu adalah kekayaan rohani hasil dari amalan dharma. Penutup dan nasihat. Oleh itu, kehidupan ini bukan tentang kekayaan luaran sahaja. Yang penting ialah hati yang bersih, perbuatan yang jujur, dan niat yang tulus. Kaya tidak salah, tetapi jangan sampai menjadi hamba kepada kekayaan. Pahala dan karma baik datang dari keikhlasan, kebaikan, dan kasih sayang kepada semua makhluk tanpa syarat. Mari kita berusaha untuk hidup dengan penuh kesedaran, menjaga pertuturan, menjaga hati, menjaga perbuatan. Akhir kata, marilah kita terus belajar dharma, berbuat baik dan menanam karma yang murni demi kebahagiaan yang sejati. Salam Dharma dan salam sejahtera.